Kak, Hello. saya ada RM10 je ni. Apa saya boleh makan kat Harimau ni? RM10? Ah, Awak memang beruntung. Jom ikut saya. Jom. Ni. Semua RM9 je. RM9 ke? Betul. Tadi awak bagi RM10 kan? Ah, betul. Saya bagi balance RM1. Siap ada balance lagi? Betul. Uish, ada lauk apa ni, Kak? So, lauk yang kita ada. Okey. Yang ni sotong belado. Sotong balado. Betul. Okey. Yang ni kerang belado. Geram balado. Betul. Yang ini ayam goreng berempah. Ayam goreng berempah. Uish, baiknya. Yang ni ayam masak merah. Ayam masak merah. Favourite Betul. saya ni, Kak. Oh, favourite? Ah. Okey, yang ni ayam belado. Ayam balado. Betul. Uish, sumpah lah, Kak. Semua ni RM9 je, Kak. Taklah, bukan semua ni RM9. Satu ni RM9 saja. Oh, satu pinggan ni RM9. Sebab kita tengah ada lunch promotion. Okey. Pukul 12 tengah hari sampai 3 petang, hari Isnin sampai Jumaat. Oh, kira datang time tu dapat satu pinggan ni RM9. Betul? Oh, baiknya, Kak. Tapi kira berbaloi lah dapat satu porsi pinggan je ni. Berbaloi mana dapat. Tengok ni, portion dia banyak. Oh, betul, Kak. Betul. Boleh kenyang ni. Okey, Kak. Saya nak pergi makan semua ni dulu, okey? Pilih satu je. Awak bayar RM9 je. Oh, lama, Kak. Ambil Habis satu. bawa banyak-banyak ni untuk apa? Saya just nak bagi tahu je lauk apa yang kita ada. Yelah, Kak. Kalau macam tu, saya ambil ni lah, kerang je lah. Boleh. Okey, terima kasih, Kak. Okey, makan ya. Thank Okey. you. Baik, RM9 je. Murah.